Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam salam sejahtera kepada semua pendengar. Pada hari ini, saya, Ahmad Ridauddin bin Rosman, akan membentangkan tugasan yang kedua bagi pentafsiran berterusan subjek semantik dan pragmatik bahasa Melayu. Dan pada hari ini, saya akan mengulas secara kritis dan juga kreatif mengenai 3 peribahasa yang terkenal dalam masyarakat Melayu dan juga akan menerangkan mengenai maksud literal, asal-usul, maksud semantik, perkaitan budaya Melayu, proses perubahan makna dan juga strategi kesopanan yang berkaitan dengan 3 peribahasa tersebut. Tanpa membuang masa lagi, saya akan menerangkan apakah itu peribahasa secara umum. Menurut Hamidah Abdul Wahab dan juga Siti Marinah Kamil pada tahun 2012, mereka mendua menjelaskan bahawa peribahasa ialah hasil renungan dan pengalaman masyarakat terhadap kehidupan yang dizahirkan melalui ungkapan ringkas tetapi penuh dengan makna yang tersirat dan boleh dijadikan sebagai satu pengajaran. Dalam konteks budaya Melayu, peribahasa bukan sekadar permainan bahasa tetapi juga sebagai wadah ataupun alat dalam membentuk nilai moral, sosial dan juga falsafah hidup. Peribahasa boleh dijadikan sebagai satu alat didikan dan komunikasi yang berhemah dalam masyarakat Melayu tradisional dan masih relevan dalam era moden kini. Peribahasa dapat dipecahkan kepada beberapa kategori yang berbeza. Sebagai contoh, peribahasa dapat dipecahkan kepada beberapa contoh iaitu simpulan bahasa, bidalan, perumpamaan dan juga lain-lain. Seperti yang saya telah mengatakan dalam pendahuluan tadi, 3 peribahasa akan dianalisis secara menyeluruh dari segi bentuk, makna literal, makna tersirat, perubahan makna serta strategi kesopanan dalam konteks budaya Melayu moden. Peribahasa yang pertama yang akan saya huraikan ialah melentur buluh, biarlah dari rebungnya. Kategori peribahasa ini tergolong dalam kategori bidalan, iaitu jenis peribahasa yang mengandungi unsur nasihat, pedoman atau pengajaran moral kepada masyarakat. Bidalan biasanya berbentuk ayat lengkap dan membawa mesej moral yang tersirat daripada pemerhatian terhadap alam dan kehidupan harian masyarakat tradisional. Tetapi dalam konteks ini kita dapat lihat perkaitan antara buluh dan rebung dijadikan sebagai peribahasa. Terlebih dahulu, siapa lagi yang tidak asing mengenai buluh dan juga rebung? Tumbuhan yang biasa didapati di Asia ini terkenal kerana sebanyak kegunaannya sama ada dalam perbuatan makanan, alat muzik dan juga perabot. Kita dapat lihat dalam gambar darajah berikut di mana terdapat pelbagai perabot yang boleh dibuat daripada buluh seperti meja, kayu, kerusi, almari. Manakala daripada segi pembuatan makanan, kita tidak asing lagi dengan makanan tradisional Melayu iaitu lemang dan juga masak lemak rebung. Makna literal dan asal-usul bagi peribahasa ini dalam kehidupan masyarakat Melayu tradisional, buluh digunakan untuk pelbagai tujuan iaitu sama ada digunakan sebagai bahan binaan rumah, pagar, peralatan, pertanian dan masakan seperti lemang. Terdapat juga penggunaan buluh dalam penghasilan alat muzik tradisional seperti seruling. Buluh tua sangatlah keras dan sukar dibentuk manakala
Rebung iaitu fasa muda bagi buluh sangat lembut dan boleh dilentur mengikut kehendak pengguna. Orang Melayu dahulu memahami bahawa untuk menghasilkan buluh yang elok, lurus dan juga berbentuk, proses melentur perlu dilakukan semasa rebung masih muda. Pemerhatian ini bukan sekadar amalan praktikal tetapi menjadi lambang kepada kepentingan pendidikan dan pembentukan awal dalam kehidupan manusia. Maka, lahirlah peribahasa ini yang melambangkan kepentingan mendidik anak sejak kecil agar terbentuk akhlak dan peribadi mulia. Jika kita bandingkan dengan zaman Melayu tradisional, dalam masyarakat Melayu lama, pendidikan anak-anak bermula di rumah di bawah bimbingan ibu bapa dan juga orang tua, di mana rumah merupakan sekolah yang pertama dan juga ibu bapa menjadi guru yang pertama bagi anak-anak. Penekanan yang diberikan kepada anak-anak seperti adab, sopan santun dan tanggungjawab telah disemai dalam diri anak-anak sejak kecil lagi. Peribahasa ini muncul sebagai hasil pemerhatian terhadap pentingnya pendidikan awal dalam pembentukan akhlak dan juga kepribadian insaniah. Makna yang tersirat dan kaitan budaya bagi peribahasa ini ialah pembentukan sahsiah dan disiplin haruslah dilakukan sejak kecil lagi. Dalam budaya Melayu, pendidikan awal sangat ditekankan khususnya dalam keluarga. Anak-anak dididik dengan nilai budi bahasa, sopan santun, hormat orang tua, rajin berusaha dan beragama sejak usia muda lagi. Contohnya, kanak-kanak telah diajar untuk mengucap salam, menghulur tangan ketika bersalam, menjaga percakapan dan juga menjaga adab ketika makan. Dalam konteks Malaysia moden, peribahasa ini menjadi peringatan kepada ibu bapa dan guru supaya menitik beratkan pendidikan nilai dan akhlak dalam dunia yang semakin mencabar dan semakin terkenal dengan keruntuhan akhlak para remaja sehingga dewasa. Seperti yang telah diterangkan sebentar tadi, budaya Melayu sangat menekankan konsep pendidikan awal di mana masyarakat Melayu percaya bahawa pendidikan bukan hanya daripada segi akademik tetapi merangkumi adab, akhlak dan budi pekerti. Anak yang baik di tangan ibu bapa yang baik menggambarkan tanggungjawab sosial yang sangat besar. Dan ia juga sangat penting dalam nilai kekeluargaan. Dalam budaya Melayu, ibu bapa merupakan guru pertama yang membentuk tingkah laku anak. Amalan menasihati anak dengan lemah lembut tanpa herdikan mencerminkan nilai kesantunan berbahasa dalam bahasa Melayu. Dalam konteks moden pula, kita dapat lihat di sekolah di mana anak-anak telah dihantar di taska, tabika, prasekolah ataupun pusat jagaan yang bukan sahaja membentuk akademik murid namun membentuk karakter insaniah yang baik. Hal ini kerana Malaysia sangat mementingkan pendidikan karakter ataupun bahasa Inggerisnya character education. Manakala daripada segi organisasi pula, pekerja baru juga perlu dibimbing sejak awal supaya dapat membentuk budaya kerja yang positif supaya mereka tidak terkejut dan juga tertekan dengan suasana pekerjaan mereka. Baiklah, kita lihat bagaimana masyarakat lama membentuk buluh daripada rebungnya. Video ini menunjukkan bukan sahaja di tanah Melayu, malah di bahagian Asia lain seperti Filipina, Myanmar dan Indonesia turut menggunakan kaedah yang sama dalam membentuk buluh. Mereka membentuk buluh daripada rebungnya dengan menggunakan acuan supaya dapat mengikut bentuk yang sesuai dan dikehendaki oleh petani. The bamboo base is dug up, cleaned and trimmed of its roots and stems to highlight its bonsai-like form. After that, the bamboo is replanted in a pot and carefully Proses nurtured ini so kelihatan that its sangat mudah branches and leaves kerana grow in tidak harmony memerlukan with tenaga grower's yang sangat vision. banyak This dan is tidak a unique mencederakan method that pokok not buluh only tersebut. showcases creativity, but also opens up a new way to generate income from bamboo. Do you know why Vietnamese people bend the base of bamboo? Seterusnya mari pula kita lihat bagaimana
buluh yang telah melalui fasa tua ataupun telah matang, di mana kita dapat lihat dalam video ini bagaimana pembuat perabot membentuk ataupun membengkokkan buluh sebanyak 90 darjah. Buluh yang digunakan oleh pembuat perabot ini merupakan buluh yang sudah tua dan juga keras. Jika dibenturkan ataupun dibentukkan secara biasa, maka buluh itu akan patah kepada beberapa bahagian. Tetapi tidak mustahil untuk membentuk buluh yang telah matang. Namun, ia memerlukan proses yang sangat sukar, memerlukan banyak tenaga serta mungkin menjejaskan buluh tersebut. Seperti yang kita lihat dalam video ini, ia telah membuat beberapa potongan supaya dapat membentuknya mengikut bentuk yang dihajati dan yang diperlukan dalam penghasilan perabot. Dalam video ini kita dapat saksikan bahawa jika kita analogikan buluh itu sebagai seorang insan dah rebung sebagai fasa di mana seorang insan tu berada di usia muda, kita dapat lihat apabila buluh yang dilenturkan ketika muda seperti kanak-kanak yang telah dilatih di awal usia untuk melakukan sesuatu yang baik, maka apabila dewasa mereka sudah terbiasa dan tidak akan rasa janggal untuk melakukan perkara tersebut. Sebagai contoh, bagaimana untuk bercakap dengan baik di hadapan orang tua ataupun kemahiran untuk menjaga kebersihan. Perkara-perkara ini perlulah dibentuk sejak usia muda supaya ia tidak mendatangkan kesusahan pada diri insan tersebut ataupun orang lain di sekeliling untuk membentuknya apabila sudah dewasa. Pada apa yang kita lihat sekarang ini merupakan buluh yang sudah tua dapat dilenturkan sebanyak 90 darjah tanpa patah. Tapi apabila kita melihatnya secara betul-betul, terdapat banyak kesan potongan dan juga keratan yang telah dilakukan oleh buluh tersebut. Dan jika dianalogikan sebagai seorang manusia apabila sudah dewasa, sangatlah sukar untuk dibentuk sikapnya ataupun budaya yang menyebabkan mungkin akan menjejaskan emosi ataupun fizikal orang dewasa tersebut. Proses perubahan makna di sini kita dapat lihat bagaimana perubahan daripada makna literal, iaitu maksud ketika zaman Melayu tradisional berubah kepada konteks moden. Pada asalnya, peribahasa ini merupakan berasaskan amalan fizikal dalam pertanian, di mana petani ataupun pembuat perabot melentur batang buluh yang muda untuk dijadikan sebagai alat muzik dan juga perabot seperti kerusi dan meja. Lama-kelamaan, masyarakat Melayu mengalihkan makna literal kepada simbolik, iaitu buluh menjadi lambang sebagai seorang insan, manakala rebung melambangkan zaman kanak-kanak. Perubahan ini memperlihatkan kemampuan masyarakat Melayu menukarkan pengalaman konkret menjadi pengajaran moral dan juga falsafah pendidikan. Ia juga menunjukkan ketajaman fikiran dan kreativiti linguistik masyarakat tradisional yang menjadikan alam sebagai guru kehidupan mereka. Baiklah, bagi strategi kesopanan bahasa Melayu dalam penggunaan peribahasa ini, penggunaan peribahasa melentur buluh biarlah dari rebungnya digunakan sebagai strategi nasihat yang berlapik ataupun dalam bahasa Inggerisnya indirect politeness. Contoh penggunaannya, anak-anak sekarang perlulah diajar disiplin dari kecil lagi. Bak kata pepatah, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Ungkapan ini lembut, tidak menyalahkan tetapi menyampaikan maksud yang mendalam. Dalam komunikasi Melayu, cara ini
mengekalkan keharmonian dan menghormati perasaan pendengar. Strategi ini menggambarkan ciri kesantunan Melayu yang mementingkan budi bahasa dan juga teguran secara berhemah. Pada zaman kini, kita dapat lihat pelbagai isu yang sangat berkaitan dengan didikan kanak-kanak ataupun kegagalan dalam institusi kekeluargaan ataupun pendidikan dalam membentuk karakter insania yang baik dalam kalangan murid ataupun anak-anak daripada usia kecil lagi. Oleh itu, peribahasa ini boleh digunakan kepada guru ataupun ibu bapa sendiri untuk dijadikan sebagai nasihat yang sopan. Sebagai contoh, seorang guru boleh menegur ibu bapa, melentur bulu biarlah dari rebungnya, untuk mengingatkan kepada ibu bapa itu sendiri tentang pentingnya pendidikan awal tanpa menyindir secara kasar. Hal ini kerana kita sebagai seorang guru ataupun sebagai orang lain dalam masyarakat ingin menjaga hati atau ibu bapa ataupun guru. Jika kita analisis secara kritikal, dalam budaya Melayu, menegur secara langsung dianggap tidak sopan. Oleh itu, peribahasa digunakan sebagai metafora lembut untuk membolehkan mesej disampaikan tanpa menyinggung perasaan. Sebagai contoh, jika tanpa menggunakan peribahasa dan ingin menegur secara terus, ia boleh menggugat ataupun mengganggu emosi pendengar seperti ibu bapa ataupun guru. Sebagai contoh, ayat yang digunakan mungkin seperti ini. Kamu tidak mengajar anak dengan betul-betul sehingga menjadi seperti ini. Kamu gagal dalam mendidik anak-anak kamu, kamu gagal mendidik murid kamu. Ayat-ayat itu mungkin kelihatan terus dan mudah difahami, namun ia sangatlah kasar dan akan menyinggung perasaan pendengar. Etika sosial Melayu sangatlah menekankan keseimbangan antara kebenaran dan hormat. Tamatlah ulasan bagi peribahasa yang pertama. Seterusnya kita beralih kepada peribahasa yang seterusnya, iaitu peribahasa yang kedua, harapkan pegar, pegar makan padi. Peribahasa ini merupakan kategori peribahasa bidalan kerana ia mengandungi unsur pengajaran dan juga sindiran moral terhadap perbuatan khianat atau kecurangan oleh orang yang diberikan tanggungjawab. Tetapi apabila kita fikir dan mempersoalkan semula, mengapakah pegar memakan padi, ataupun lebih tepat, apakah itu pegar? Mungkin para pendengar ataupun para penonton tidak mengetahui apakah itu pegar. Pegar merupakan spesies burung liar yang terkenal dengan berwarna-warni dan mempunyai mata yang merah. Burung pegar dapat dijumpai di tanah Melayu, kepulauan tanah Melayu seperti Indonesia, Borneo dan juga Malaysia. Nama statistik bagi burung pegar ini adalah Lophura ignita dan kebiasaannya spesies ini dijumpai di tanah gambut Indonesia ataupun Borneo. Namun, bagi spesies yang sering dijumpai di tanah Melayu ataupun Malaysia, lebih dikenali sebagai Lophura rufa ataupun dalam bahasa Melayunya burung pegar. Jadi, mari kita lihat kenapa burung ini dikaitkan dalam peribahasa dan bagaimana burung ini dijadikan sebagai simbol pengkhianatan ataupun sebagai satu simbol korupsi. Dalam masyarakat Melayu tradisional yang bergantung pada penanaman padi, sawah dianggap sumber rezeki utama, terutamanya dalam masyarakat Melayu agraria, iaitu masyarakat Melayu yang duduk di kawasan daratan. Petani sering mempercayai burung pegar, iaitu sejenis burung yang besar dan cantik, dapat menjaga sawah daripada ancaman musuh seperti burung pipit. Kerana daripada penglihatan para petani pada mulanya, ia melihat burung pegar ini sebagai satu burung yang besar. Kemungkinan burung ini akan menghalau serangga perosak ataupun burung-burung yang ingin memakan padi seperti burung pipit, belalang, cengkerik dan juga tikus. Namun, tanpa disedari oleh para pesawak itu sendiri, pegar itu secara sendiri
yang memakan padi menyebabkan kerugian dan juga kekecewaan para pesawah. Maka dari pengalaman sebenar ini, lahir peribahasa yang melambangkan pengkhianatan daripada individu yang diharapkan menjaga amanah. Tetapi apabila kita lihat semula, burung ini tidaklah salah kerana ia merupakan diet ataupun memang pemakanan burung ini iaitu secara omnivore, iaitu memakan serangga dan juga tumbuh-tumbuhan. Peribahasa ni datang daripada pandangan para pesawah sendiri di mana mereka berasa kecewa kerana telah mempercayai burung pegar untuk menjaga padi-padi mereka. Baiklah, jika para penonton tidak mempercayai apa yang saya katakan mengenai burung pegar ini memakan padi, berikut saya akan menunjukkan adalah rakaman seorang pesawah yang melihat 2 ekor burung pegar yang bukan setakat makan padi, bukan setakat makan serangga dan juga bukan menghalang burung pipit. Namun, burung pegar ini telah memakan biji padi yang telah disemai oleh para pesawah. Ini merupakan pengalaman yang telah dihadapi oleh nenek moyang kita di mana mereka mungkin tiada pengetahuan secara saintifik mengenai diet burung ini, namun mereka telah mempercayai burung ini secara 100%. Daripada pengalaman ini, masyarakat Melayu menzahirkan falsafah bahawa tidak semua yang dipercayai layak diamanahkan. Makna yang tersirat dan juga kaitan budaya Melayu, peribahasa ini menggambarkan situasi apabila seseorang yang dipercayai mengkhianati tanggungjawab ataupun kepercayaan yang diberi. Dalam budaya Melayu, nilai amanah dan kejujuran sangatlah tinggi. Hal ini kerana amanah dilihat sebagai cerminan maruah seseorang dan asas hubungan sosial yang stabil. Kita dapat lihat nilai amanah ini merupakan nilai yang penting dalam budaya Melayu Islam. Orang yang tidak menunaikan janji ataupun menyalahgunakan kuasa secara salah dianggap mencemar maruah diri dan juga keluarga. Dalam konteks kontemporari ataupun konteks Melayu masyarakat moden, peribahasa ini sangat sesuai apabila dikaitkan dengan pelbagai isu seperti pemimpin yang menyalahgunakan kuasa, rakan sekerja yang menipu ataupun tidak jujur, dan juga individu yang mengkhianati kepercayaan keluarga atau sahabat. Semua ini bertentangan dengan nilai budaya Melayu yang mementingkan kesetiaan, tanggungjawab dan kepercayaan. Seterusnya kita beralih pula kepada proses perubahan makna. Bagi peribahasa harapkan pegar makan padi, daripada konteks literal, bagaimana burung yang dilihat untuk makan padi menjadi sebagai kiasan sosial iaitu pengkhianatan manusia. Di sini kita dapat lihat masyarakat Melayu menggunakan pengalaman pertanian dan juga pengalaman hidup mereka sendiri sebagai metafora untuk menegur perbuatan yang tidak amanah. Proses ini menunjukkan evolusi pemikiran Melayu yang bijak menukarkan pengalaman hidup kepada falsafah moral yang abadi. Di sini juga kita dapat lihat masyarakat Melayu tidak dapat memisahkan alam semula jadi dan juga kehidupan sebagai salah satu daripada guru mereka dan mengajar erti hidup. Peribahasa ini juga menunjukkan prinsip sebab dan juga akibat dalam pemikiran Melayu di mana setiap kepercayaan yang salah boleh membawa kerugian dan juga penyesalan seseorang. Jadi, kita telah menghuraikan maksud literal
maksud yang tersirat ataupun semantik dan juga proses perubahan makna. Seterusnya kita beralih kepada bagaimana kita menggunakan peribahasa ini sebagai satu strategi kesopanan ataupun kesantunan dalam berbahasa. Peribahasa ini digunakan sebagai teguran berlapik ataupun sindiran sopan dalam komunikasi. Contoh penggunaannya, kita boleh menegur seseorang itu dengan ayat, "Janganlah sampai orang kata kita ni harapkan pegar makan padi." Dia menjadi dalam dua konteks, sama ada kita sebagai orang yang mempercayai ataupun kita sebagai orang yang dipercayai sebagai satu nasihat bagi kita supaya kita menjaga sesuatu amanah itu secara bersungguh-sungguh dan tidak mengecewakan orang yang percayakan kita dalam melakukan sesuatu tugas. Nada sindiran tetapi tidak keras di mana peribahasa ini digunakan untuk menegur tanpa menjatuhkan maruah ataupun air muka seseorang itu. Strategi ini mencerminkan kesantunan budaya Melayu yang mengelakkan konfrontasi terbuka. Sebaliknya, menegur melalui kiasan yang halus dan mendalam. Jika kita lihat penggunaan peribahasa ini menggunakan strategi kesopanan negatif, iaitu menegur tanpa menuduh secara langsung. Ia membolehkan penutur mengekalkan maruah pendengar sambil menyampaikan teguran yang tegas. Dalam budaya Melayu, strategi ini penting untuk mengekalkan hubungan sosial harmoni. Jika kita lihat petikan berita di bawah, terdapat kes pelajar saman guru ponteng di Sabah. Banyak bukti dalaman lain mula terbongkar. Kita sebagai seorang bakal guru, jika kita telah bekerja di kelab kemudian hari dan terdapat kawan kita ataupun guru-guru lain yang mempunyai sifat yang tidak amanah ataupun tidak mempunyai integriti dalam melaksanakan tugas, kita boleh menegurnya secara baik. Sebagai contoh, janganlah kamu orang kata mereka mengharapkan pegar, namun pegar makan padi. Itu merupakan sindiran kepada kawan kita supaya mereka sedar supaya janganlah mengkhianati amanah ataupun tugas yang diberikan oleh orang lain kerana ia dapat mencalarkan imej diri dan juga memburukkan nama bukan setakat diri saja, nama juga keluarga dan masyarakat. Teguran yang halus ini jauh lebih baik dan lebih sopan jika ingin dibandingkan pendekatan yang secara terus ataupun secara langsung. Sebagai contoh, kamu mengampiri kawan kamu yang tidak melaksanakan amanah dan tugas dengan baik, terus kamu kata, kau tidak melaksanakan tugas dengan baik, kau memburukkan nama etika perguruan, engkau telah mencalarkan maruah kamu. Itu merupakan satu perkataan yang tidak elok ataupun tidak sopan. Hal ini kerana jika orang lain mendengarnya, ia akan menyebabkan pendengar akan berasa malu dan jatuh air mukanya. Dan konsep ini sangatlah bertentangan dengan etika komunikasi masyarakat Melayu di mana kita perlu menjaga aib seseorang itu dengan baik. Namun, setiap kemungkaran haruslah ditegur. Oleh itu, penggunaan peribahasa ini sangat penting dalam menjaga imej dan juga memberi teguran secara serentak. Setelah kita menyentuh strategi kesopanan, maka itulah merupakan perakhiran bagi pengulasan peribahasa yang kedua. Oleh itu, kita akan beralih kepada peribahasa kita yang terakhir, iaitu peribahasa yang ketiga, bagai enau dalam belukar, melepaskan pucuk masing-masing. Peribahasa ini juga merupakan bidalan yang digunakan untuk memberi sindiran halus terhadap sikap pentingkan diri dan tiada semangat kerjasama dalam kalangan manusia. Terlebih dahulu, masyarakat zaman sekarang mungkin tidak tahu apakah itu enau dan juga mengapakah enau
melepaskan pucuk masing-masing di dalam belukar. Oleh itu, saya akan terangkan secara terperinci dan mudah serta padat apakah itu enau dan bagaimana peribahasa ini boleh diperkenalkan oleh datuk dan nenek moyang kita pada zaman dahulu. Apabila kita lihat ini, gambar-gambar berikut, mungkin setengah daripada para penonton atau para pendengar mungkin mengenali pokok palma ataupun pokok kelapa. Namun, enau ini dalam bahasa lain ataupun nama lain bagi enau ini adalah pokok kabung ataupun pokok aren. Di mana pokok ini merupakan sejenis pokok palma di mana buahnya yang dikenali sebagai buah kabung digunakan untuk menghasilkan manisan ataupun gula kabung dan sangat terkenal dalam penggunaan air-air yang terkenal pada zaman sekarang. Sebagai contoh, kita dapat lihat dalam gambar raja tersebut, jenama tea life yang tidak asing lagi dalam golongan masyarakat di Malaysia di mana menggunakan gula aren sebagai pemanis dan tidak menggunakan gula pasir seperti yang biasa. Dan kita dapat lihat sendiri, Nescafe telah menghasilkan minuman segera iaitu kopi yang menggunakan gula aren sebagai ejen pemanis. Secara literal ataupun secara asal usulnya, pokok enau ataupun nama lainnya pokok aren ataupun pokok kabung, dia tumbuh secara berkelompok dalam belukar yang tebal di mana dalam belukar tersebut tidak mempunyai banyak cahaya yang diperlukan oleh pucuk pokok enau ini untuk membesar. Setiap pokok akan mengeluarkan pucuk ke arah yang berbeza untuk mencari cahaya matahari tanpa mempedulikan pokok-pokok yang lain yang berada di sekeliling mereka. Pemerhatian ini menggambarkan sifat hidup pokok enau yang tidak bekerjasama, malah mementingkan pertumbuhan sendiri. Walaupun itu merupakan perkara lumrah ataupun sifat semula jadi bagi pokok enau itu sendiri, masyarakat Melayu menggunakan fenomena ini untuk menggambarkan perilaku manusia yang hidup dalam kelompok tetapi tidak bersatu hati. Ini kerana apabila kita kaitkan pokok enau dan juga masyarakat, jika kita lihat dalam pokok enau yang saling bersaing dalam tumbesaran untuk terus hidup, setengah dari pokok tersebut mungkin berjaya untuk namun tak dapat dinafikan terdapat juga setengah pucuk pokok enau ini mati kerana gagal untuk bersaing dan mendapatkan cahaya matahari. Ini menunjukkan bahawa mungkin setengah orang itu berjaya dan setengah orang itu gagal. Namun tidak berlakunya kerjasama antara individu-individu tersebut menyebabkan keciciran ataupun pengabaian berlaku dalam masyarakat. Seterusnya kita akan beralih kepada maksud yang tersirat ataupun maksud yang semantik dan perkaitan peribahasa ini dengan budaya Melayu di Malaysia. Maksud yang tersirat bagi peribahasa ini ialah menggambarkan sikap pentingkan diri sendiri dan juga tiada semangat muafakat ataupun kerjasama antara satu sama lain. Dalam budaya Melayu, sikap sebegini dilihat negatif kerana bercanggah dengan nilai tolong-menolong dan juga gotong royong. Seperti yang kita dapat lihat, tradisi Melayu yang telah diperkenalkan pada zaman dahulu sehingga kini seperti rewang, kenduri dan menyemai padi menekankan kerja secara kolektif ataupun berkumpulan di mana setiap masyarakat tu memainkan peranan yang sangat penting
untuk memberikan jasa ataupun sumbangan terhadap masyarakat dan saling mengambil tahu antara satu sama lain. Dalam konteks Malaysia moden, peribahasa ini relevan dalam isu kerjasama organisasi, perpaduan kaum dan juga kerja berpasukan. Ia menjadi amaran agar masyarakat tidak mementingkan diri tetapi mengutamakan kepentingan bersama. Jika kita kaitkan dengan budaya Melayu yang menekankan nilai muafakat dan tolong-menolong, konsep ini merupakan prinsip utama dalam budaya Melayu kerana mereka menganggap bahawa muafakat membawa berkat dan juga muafakat merupakan salah satu kunci untuk kemajuan sebuah masyarakat yang sejahtera, aman dan juga maju. Kalau kita lihat daripada dimensi sosial dalam kehidupan kampung, masyarakat bergantung antara satu sama lain untuk bertani, membina rumah ataupun mengadakan kenduri di mana mereka saling mengambil berat dan juga mengambil tahu saya cakna terhadap keperluan ataupun bantuan apa yang perlu diberikan oleh jirannya ataupun masyarakat di sekeliling. Dalam organisasi pula, pekerja yang bekerja tanpa kerjasama akan menjatuhkan produktiviti kumpulan. Oleh itu, dalam masyarakat maju Malaysia, sikap pentingkan diri boleh mengancam perpaduan nasional. Seperti yang kita lihat ini, berlakunya penghabaian terhadap jiran sendiri di mana jiran sendiri tidak tahu bahawa jiran mereka telah dirompak ataupun telah dibunuh dan hanya menyedari perkara tersebut apabila telah menjalani satu tempoh yang panjang. Menjadi kes baru-baru ini apabila seorang warga emas ditemui mati oleh warga sekeliling hanya selepas jirannya terbau bau yang sangat busuk. Jika kita lihat, perkara ini mungkin tidak akan terjadi jika masyarakat saling mengambil berat terhadap orang lain, terutama dalam membantu warga emas ataupun golongan-golongan yang sangat memerlukan. Jika kita lihat daripada proses perubahan makna, ia bermula daripada pemerhatian botani terhadap sifat pokok enau itu sendiri. Kemudian diubah menjadi simbol sosial dan juga moral yang digunakan untuk menegur sikap individualistik. Perubahan ini membuktikan kehalusan akal budi masyarakat Melayu yang mampu mengaitkan fenomena alam dengan perilaku manusia. Secara tak langsung, ia melihatkan kebijaksanaan ekologi dan sosial masyarakat Melayu pada zaman itu secara serentak. Di mana bagaimana mereka telah merevolusikan penggunaan peribahasa itu dalam konteks tradisional dan menukarkannya mengikut kesesuaian zaman dan digunakan secara mempunyai maksud yang berasingan pada zaman moden. Bagi strategi kesopanan untuk peribahasa kita yang terakhir, peribahasa ini digunakan sebagai sindiran lembut dalam menegur sikap tidak bekerjasama dalam sesebuah kumpulan ataupun sesebuah masyarakat. Contoh penggunaannya, kalau semua nak dibuat sendiri tanpa berbincang, nanti jadi macam enau dalam belukar, melepaskan pucuk masing-masing. Teguran ini menyedarkan tanpa menyalahkan secara langsung. Seperti dalam konteks kerja, setiap pekerjaan itu tidak semestinya harus dibuat secara berseorangan ataupun tidak perlu berbincang ataupun tidak perlu mengambil pandangan daripada orang lain. Hal ini kerana kemungkinan idea ataupun maklumat yang diberikan oleh orang lain mampu memperbaiki ataupun mampu menambah baik kerja kita bagi menghasilkan hasil yang lebih berkualiti.
Strategi ini menonjolkan keindahan komunikasi Melayu yang sangat berlapik, berhikmah dan menghormati perasaan orang lain. Apabila kita lihat penggunaan peribahasa dalam strategi kesopanan ini, pendekatan ini menggambarkan seni berbahasa Melayu yang penuh dengan kiasan lembut tetapi sangat berkesan, dan teguran ini disampaikan melalui perbandingan alam, bukanlah secara personal ataupun secara individual. Sebagai contoh, kita membandingkan seseorang yang bekerja sama dan individu yang bersikap bersendirian. Itu merupakan perkara yang tidak baik apabila kita membandingkan individu yang berbeza. Secara kesimpulannya, ketiga-tiga peribahasa ini mencerminkan kecerdikan dan falsafah hidup masyarakat Melayu tradisional. Maafkan saya. Secara rumusannya, apabila kita lihat, peribahasa yang pertama iaitu melentur buluh, biarlah dari rebungnya, iaitu menekankan kepentingan didikan awal yang sangat penting kerana pendidikan dan pembudukan insan yang sepatutnya bermula sejak kecil lagi. Bagi peribahasa kita yang kedua pula, itu mengharapkan pegar makan padi. Ia menegaskan nilai amanah dan juga kejujuran serta tidak lupakan nilai integriti sangatlah penting dan perlu dijaga, serta peribahasa ini menekankan bahawa kepercayaan seharuslah diberikan kepada orang yang selayaknya dan tidak perlulah mempercayai orang dengan mudah. Dan juga kesimpulan yang bagi peribahasa yang terakhir, iaitu bagai enau dalam belukar, melepaskan pucuk masing-masing, ia merupakan seruan kepada semangat kerjasama dan muafakat, dan juga ia mementingkan semangat kekitaan dalam sebuah masyarakat, tidak kira dalam institusi kekeluargaan, institusi dalam sebuah kampung ataupun masyarakat, bangsa dan juga negara. Ketiga-tiga peribahasa ini apabila kita lihat, ia dapat membentuk cerminan nilai budaya Melayu yang beradab, berhemah dan juga menghargai harmoni sosial. Dalam konteks strategi kesopanan, peribahasa dijadikan sebagai satu alat teguran halus dan berlapik, iaitu bukti tinggi budi bahasa masyarakat Melayu. Dari segi linguistik, semua peribahasa ini menunjukkan kehalusan gaya bahasa Melayu yang berpaksikan pemerhatian alam, nilai moral dan juga kesopanan sosial. Dari segi pragmatik, yang memperlihatkan penggunaan strategi kesopanan positif dan juga negatif yang mengekalkan maruah penutur dan juga pendengar. Dalam konteks moden, peribahasa ini masih relevan sebagai panduan etika sosial dan juga komunikasi profesional, menunjukkan bahawa hikmah Melayu bersifat dinamik dan sejagat. Oleh itu, seharusnya tiada siapa yang boleh cakap bahawa peribahasa ini tidak relevan pada zaman moden, kerana peribahasa ini menjalani proses perubahan makna dan disesuaikan dengan keperluan masyarakat sekarang dalam menyampaikan sesuatu mesej teguran ataupun nasihat secara lembut, halus, yang penting mendalam dan tidak mencalarkan maruah ataupun membuka aib orang yang ditegur. Baiklah, dengan kesimpulan itu tadi, tamatlah saya punya pembentangan bagi tugasan kedua, subjek semantik dan pragmatik dalam bahasa Melayu. Diharapkan penjelasan yang saya berikan sebentar tadi akan membantu para pendengar dan juga para penonton dalam memberikan semangat ataupun menerapkan budaya menggunakan peribahasa dalam kehidupan sosial.
untuk menyampaikan mesej dan juga digunakan sebagai wadah komunikasi dalam kehidupan seharian. Itu sahaja daripada saya, Ahmad Ridwan bin Rosman. Sekian, terima kasih. Dan juga saya minta maaf terhadap sebarang kekurangan dan juga kesalahan yang dilakukan oleh saya sepanjang penjelasan dan video ini berlangsung. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.